cerita aku kali ni untuk Gunung Camah. Panas. Ready untuk 4 jam perjalanan. Tabak ke? 154. Lagi 2 jam perjalanan. Perjalanan kami atas Powi ni agak panas dan berdebu. 339. Kami masih dalam Powi. Ni mesti helak depan dah krem ni. Yes, sampai. Ya. Dakota. Inilah Dakota Campsite. Tengah cari spot nak camping. Hai, sekarang dalam kemah. Nak pukul 8.52. Nak rehat set lepas makan dah tadi. Pukul 12 kita akan start hiking. Kami tengah berkumpul untuk start perjalanan. 11.59 12.06. Tepat pukul 12 malam kita orang berkumpul lepas briefing. Lepas tu kita orang terus memulakan perjalanan ke Gunung Camah. Tapi lepas 30 minit perjalanan macam tu ada kecemasan. Seorang line up terpaksa patah balik ke campsite. Kita orang delay dekat sini dalam 40 minit macam tu. Lepas semuanya settle, kita orang pun teruskan perjalanan kami lah. 137 kami sampai ke Pintu Rimba. Lepas Pintu Rimba ni, trek mula pacak dan trek hutan. 245. Bibi. Matang badik. Memang dia efek semua aku. Tarik habis orang yang tak pernah hidup. 3.30. Camp korang. 4.42. Camp Skomai. Lepas ni peak attack. Dekat Camp Skomat ni kita orang rehat dalam sejam juga untuk regroup sebelum start ke peak lah. Awal pacak kemah dah tu. 5.39 5.38. Tak Sambung perjalanan. 6.45. Dia cantik sikit. Berapa lama agak-agak puncak? Mana agak? 15. Ha? Serius ke? Oh, sampai simpang Camah. Yang tu Akum. Jom peak attack. Sikit lagi kat mana sini Oh mak. Dari Camp Skomat yang kita orang rehat tadi tu, untuk ke peak ambil masa antara 2 hingga 3 jam. Kami tengah melalui cabaran The Floor is Lava. Kawasan Mosi dekat Gunung Camah ni tak banyak sangat, tapi agak cantik jugalah dekat atas dah, dekat area-area nak sampai peak. Oh, ni cantik. Lagi 10 minit nak ke puncak Camah. Let's go. 7.20. 7.30 sampai. Cish. Mana? Betul lah kita sekian. Guide ni dia kuat sekian orang. Ni dah sampai tadi. Alhamdulillah. Ni kot baru betul. Ni betul. Yeah! Mantap! Yeah! Camah! Kita rekod video satu. Akhirnya sampai puncak G7 yang ke 6.
Kami rehat, tidur dan regroup dulu dekat puncak sampai pukul 10 pagi. Tu. 956. Let's go. Kami melepak sat kat puncak Tipu. Diangkat ah, ditangkap ah. Huh. 1:17. Kami baru melepasi itu rimba, so dah tak jauh dah. Kat endpoint. Boleh siap sebelum pukul 2 mungkin. Akhirnya tepat sekali pukul 2. Sampai. Ya. Siap. Sama. Siap, semangat. Elok sampai je, kita orang mandi-mandi dulu dekat air terjun ni. Lepas tu makan. Tunggu semua sampai pukul 5 petang. Kita orang start naik 4-wheel untuk pulang. Meninggalkan Chama. Bawa pergi Rani. Sekali pakai. Lepas tu dia tahan sikit. Jam pula. Ada kamera. Jalan kaki pula. Mari kita jalan kaki pula. Tak apa. Tak habis lagi. Ingatkan habis lagi. Sakit kaki, dipaksa berjalan lagi. Buat apa ni? Ha? Perjalanan pulang kami delay 2 jam. Dari 4 jam jadi 6 jam untuk kembali ke parking sebab hujan. Jadi semuanya selamatlah.